Adakah benda ni orang tak bincang secara terbuka? Saya rasa benda ni tak memalukan. Mungkin Tini rasa sedikit offended ke? Tak, okey je kan? Dia macam sedikit segan. Tapi sebab benda tu macam Perlu dibincangkan. orang perempuan tak tahu. Betul. And then kadang-kadang jadi punca pergaduhan juga between husband and wife. Sebab hubungan luar tapi kenapa melekat macam tu. Betul. Jadi ini bukan benda biasa. Rasa dah banyak juga dengar cerita macam ni, especially yang anak dekat-dekat ni. Sebab tu saya cakap, suami kena ambil tahu dan commit. Kalau you ambil tahu, you tak commit, sama je nanti. Seorang-seorang anak dia, wife dia akan pregnant. So betul lah tu, withdrawal tu one of the factors. Sebab tak semua yang ejaculate tu yang akan disebab sebelum tu pun mungkin ada. Ejaculation kan. So macam Dr. Ang beritahu tadi, ada macam bukan event lah yang banyaknya. Just curious betul lah. So kalau yang Pula macam kelas. Ya. kalau ada pre-ejaculation punya sperm tu boleh buat pregnant ke? Of course. 1 mil tu ada berapa juta sperm? Kenapa we goyang ni? Betul. Pelan-pelan semua